Sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Nairobi, Kenya pada jam 5 petang waktu tempatan atau 10 malam Ahad waktu Malaysia. Ia merupakan singgahan terakhir beliau dalam rangka lawatan rasmi ke 3 negara Afrika. Pesawat yang dinaiki Anwar dan delegasi mendarat di State Pavilion Terminal di lapangan terbang antarabangsa Jomo Kenyatta dan disambut Ketua Protokol bagi Kenya, Severin Luyali dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Kenya, Ruzaimi Muhammad. Perdana Menteri kemudiannya menghadiri jamuan rasmi yang dihoskan oleh Presiden Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Anwar diberi sambutan rasmi dengan 19 das tembakan meriam di Istana Negara Kenya, iaitu kediaman rasmi Presiden Kenya. Ketibaan Perdana Menteri disambut oleh Ruto dan mengadakan pertemuan empat mata dengannya. Upacara dimulakan dengan lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku dimainkan, diikuti dengan lagu kebangsaan Kenya. Selepas mesyuarat berakhir, kedua-dua pemimpin menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman dan dokumen kerjasama termasuk dalam pelancongan serta antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Majlis Bandaraya Nairobi. Perdana Menteri juga menyampaikan ucapan dan merasmikan Forum Pendidikan Tinggi Malaysia Afrika dan Forum Perniagaan Peringkat Tinggi Malaysia Kenya di Nairobi. Pada 2024, Kenya adalah rakan dagang ketiga terbesar Malaysia di Afrika dengan jumlah perdagangan mencecah 5.7 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 1.2% pada tahun sebelumnya. Anwar dijadualkan berlepas pulang ke Malaysia dari Nairobi pada Isnin petang.